Hai and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurliana Syazwani binti Mansur, nombor metrik A199611 akan membentangkan bahan bagi pengajaran kanak-kanak. Bahan yang pertama adalah rukun Islam. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan yang terakhir sekali adalah menunaikan haji di Baitullah. Berikutnya adalah rukun iman. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab, yang keempat beriman kepada rasul, yang keempat beriman kepada hari kiamat dan yang terakhir ialah beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya adalah kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jom kita tengok bahan pengajaran bagi haiwan berkaki 4. Kucing, kuda, lembu, gajah, kambing. Jom kita tengok bahan bagi burung pula. Burung hantu, burung helang, burung kakak tua, burung merpati, burung flamingo. Jom kita kenali bendera negara. Bendera negara Malaysia, bendera negara Indonesia, bendera negara Jepun, bendera negara Turki, bendera negara Arab Saudi. Jom kita kenali buah-buahan. Apple, pisang, buah oren, anggur, tembikai. Jom kenali perkataan bahasa Melayu. Buku, kaki, lipas, unta, kek. Jom kenali perkataan bahasa Inggeris. Husband, leg, pillow, father, mother. Jom kenali perkataan bahasa Arab. Kitabun, baitun, kulamun, babun, wardatun. Jom kira bintik-bintik merah. Ada berapa bintik-bintik merah? Jawapannya 31. Ada berapa bintik-bintik merah? Jawapannya 32.